Masa sekarang, Peguam Negara juga pada waktu sama adalah merupakan pendakwa raya. Sebagai Peguam Negara, apa tugas-tugas Peguam Negara? Peguam Negara ialah untuk menasihati kerajaan yang sedia ada ataupun membela kerajaan yang sedia ada daripada apa-apa tindakan undang-undang yang melibatkan kerajaan. Itu antara tugas utama Peguam Negara. Jadi semestinya lah, bagi saya tidak ada masalah kalau Peguam Negara itu dilantik di kalangan ahli politik. Maka kita pernah ada pada satu ketika dulu dilantik daripada menteri, berjawatan menteri. Datuk Seri Abu Samah also adalah merupakan Peguam Negara. Jadi ini kita kena, tapi sepatutnya kerana apa tugasnya ialah untuk menasihati kerajaan. Maka semestilah mereka yang dilantik sebagai Peguam Negara, mestilah mereka yang mendukung dan menyokong kerajaan yang sedia ada. Barulah nampak ia dapat memberi nasihat yang berkesan kepada kerajaan yang ada. Tapi permasalahannya ialah keadaan sekarang ini ialah Peguam Negara juga memakai topi sebagai pendakwa raya. Jadi ini masalahnya. Jadi akan timbul persepsi bahawa Peguam Negara itu juga dipengaruhi oleh elemen politik kerana dia kena menjaga kepentingan kerajaan. Itu tanggungjawab dalam perlembagaan, menjaga kepentingan kerajaan di sudut jawatannya sebagai Peguam Negara. Tetapi apabila dia memegang sebagai pendakwa raya, maka kepentingan rakyat secara keseluruhan itu perlu melebihi daripada kepentingan negara. Jadi itu nampak akan berlakunya konflik. Jadi itu yang menyatakan bahawa kita perlu reform. Ini reformasi yang perlu diambil secara cepat, bukan memakan masa yang lama. Saya percaya perkara itu telah dibincangkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga reformasi institution. Tetapi kenapa kita perlu mengambil masa yang terlalu lama untuk membuat perkara tersebut? Kita mewarisi sistem perundangan daripada British. Jadi pada suatu ketika dahulu British, Peguam Negara juga adalah pendakwa raya. Tetapi British telah mengambil pendekatan, dah lama dah, puluhan tahun, memisahkan di antara Peguam Negara dan pendakwa raya. Kenapa kita tidak lagi berbuat sedemikian? Dan pada waktu yang sama, kenapa kita perlu mengambil terlalu banyak masa untuk membuat reform yang sebegini rupa? Kerana kita ada contoh. Kita boleh ambil secara direct kepada British dengan penambahan beberapa negara-negara lain yang memisahkan di antara Peguam Negara dan pendakwa raya. Jadi apabila berlakunya pemisahan di antara Peguam Negara dan pendakwa raya, pelantikan Peguam Negara boleh dibuat di kalangan ahli politik atau mereka-mereka yang cenderung kepada kerajaan yang sedia ada. Namun demikian, pendakwa raya perlu dah dilantik melalui proses yang saya nyatakan sebelum ini. Maksudnya kalau kita bersetuju untuk mengangkat dan meletakkan Majlis Raja-Raja, memartabatkan Majlis Raja-Raja dengan perkara ini, maka pendakwa raya perlu dah dilantik. Tidak boleh dilantik mereka daripada kalangan ahli-ahli politik, tetapi mereka mesti bebas daripada pengaruh politik dan dia dilantik dalam proses yang sebagaimana saya nyatakan oleh Majlis Raja-Raja. Baru nampak di sana, akan nampak ketulusan dan juga nampak di sana accountability yang lebih kepada rakyat. Jadi persepsi atau defisit keyakinan ini dapat kita kurangkan dan eliminate. Barulah apa yang dinyatakan oleh PMX tentang pembenterasan rasuah habis-habisan, the system corruption in this country, dan juga tata kelola dan sebagainya, itu akan dapat lebih berkesan di sudut pelaksanaannya apabila kita telah membuat reformasi institusi yang saya nyatakan itu perlu dibuat terlebih dahulu untuk dan dipercepatkan. Tak perlulah sampai 2-3 tahun nak nunggu, nak buat kajian demi kajian.
Kerana apa yang kita ada, kita mewarisi perundangan daripada British, maka kita ambil modul tersebut dengan penambahbaikan daripada beberapa negara-negara lain yang ada. Kerana kita dah ada modul. Jadi dah lama British telah pisahkan. Kenapa kita bila kita nak ambil keputusan yang sama, nak memakan masa yang terlalu lama? Bagi saya tidak perlu, dan kajian boleh dibuat pun secara online dan melihat undang-undang yang sedia ada di beberapa buah negara. Sekarang ini teknologi moden, kita boleh terus buat kajian melalui online research dan sebagainya. Jadi bagi saya ini reformasi institusi yang paling penting yang boleh diambil tindakan oleh kerajaan yang sedia ada untuk menyokong dan mendukung aspirasi PMX yang telah dinyatakan secara tegas. Kita kena faham satu di sudut keanggotaan SPRM. Saya rasa penambahan keanggotaan SPRM pun daripada zaman saya dan zaman sekarang pun tidak banyak beza di sudut peningkatan keanggotaan itu sendiri. Kita mungkin ada lebih kurang 3,000 orang, sehingga 3,000 lebih, mungkin 4,000, 3 ke 4,000 orang anggota yang akan melakukan banyak perkara, siasatan dan sebagainya. Jadi untuk menjaga seluruh negara, dan apabila kita menyatakan bahawa rasuah itu dah menjadi sistemik, malahan pada waktu zaman saya mengatakan bahawa musuh negara nombor 1 adalah rasuah, bukan dadah. Ianya musuh negara nombor 1. Jadi kita memerlukan dana yang lebih. Sebenarnya penambahan 20 juta itu bagi saya pun tidak mencukupi. Di sudut kena menambah di sudut keanggotaan yang ada. Pada waktu yang sama, rasuah yang berlaku 10 tahun dahulu tidak sama dengan rasuah yang berlaku sekarang. Manusia bijak untuk cara menyembunyikan metod, dan terdapat banyak metod-metod baru bagaimana mereka boleh menyembunyi hasil rasuah tersebut. Contohnya dengan menggunakan kripto dan sebagainya, digital dan sebagainya. Maka di sudut itu kita perlu peruntukan yang juga besar di sudut meningkatkan di sudut teknologi yang nak diguna pakai dalam siasatan itu sendiri. Maka ini perlu juga, dan teknologi yang nak diguna pakai mengikut peradaan zaman sekarang ni, maka nilainya bukanlah murah, maka dia juga mempunyai nilai peruntukan yang tinggi. Jadi bagi saya penambahan 20 juta ini amat berpatutan. Malahan bagi saya ia perlu lagi lebih daripada itu kalau kita nak betul-betul dalam melaksanakan dan memastikan masalah rasuah yang kita katakan masalah yang besar, dan kita nak lawan dia, perlulah diperuntukkan satu jumlah yang besar. Jadi bagi saya peruntukan 20 juta, tambahan 20 juta ini bagi saya amat berpatutan. Malahan sebenarnya pada hakikatnya ialah belum mencukupi. Jadi itu pada pandangan saya lah.